dah nun. Bismillah. Kanak-kanak 3, dewasa 4. Saja ya. Itu saja. 160. Okey. Yang ni cik kena buka open yang kecil ni lah. Lepas tu roll pada tangan ya. Okey. Okey, terima kasih. Saya beli. Ya, saya beli. Selamat bertugas. Ya. Jom. Okey, nah pakai. Ya, saya beli. Selamat bertugas. Ya. Jom. Jom masuk. Okey, nah pakai. Sulfur dia naik belerang lah, belerang. Sulfur dia. Oh, no. Tengok tu, cicak mati oh. Ni bewok mapuh. No. Mati bewok oh. Bewok ni rebuh ada jadi. Panas tu. Ada pepatung. Pepatung tercelup dalam tu. Kiok lalu dia. Jom peserta. Okey, kata-kata. Bersama Kak Ila. Hai, Assalamualaikum bersama Kak Ila. Okey, kalau korang semua nak bercuti dekat La Hot Spring di Sungai Kelang, jom. Abang ambil gambar tak ni? Datang daripada sini, masuk lah sini. Boleh ke? Satu, dua, tiga. Hanya bebas. Oh, pucuk miding oh. Banyak pucuk miding. Merah hari tu. Tu boleh. Pergilah. Tak payah. Kak Gi nak mari kat dalam pula. Nah, sini. Ini tempat rebus telur. Hendak dia rendang. Tu dia ada jajah dia. 42 sampai berapa? Tempat rebus telur. Mana belah mana? Sini beli telur di sini. Telur beli sini. Assalamualaikum. Baru habis. Baru sampai? Mandi ha. Ya ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak Amrul pemalu.
Tengok kau adikmu bahaya tu. Dia main terjun kat air panas lagi bahaya. Itu cepat sikit. Tahan dia. Dah lagi. Patut tak lama aku orang. Menggerok gitulah tu perpak cah tu. Takoi, jaga-jaga. Dari mana dik? Daripada Singapura. Kecil kot. Ha? Dia terus apa dah kat bekas baru. Masuk teguh dah. Ha, masuk tengah dah. Dah ambil je lah. Ambil je lah. Tu dia. Ha, aktiviti mengopek telur. Sabar nak. Dengan suhu tu. Belum lepas lagi. Belum habis. Kalau makan makan Itulah tengok tu. Dah mampu kerah dah. Lopak lagi dalam ni. Katok. Tu dahsyat kan. Berenang je. Kapibara betul mu. Okey. Macam mana hari ni Mak Lang? Kak Ila? Kata-kata Kak Ila? Hai. Saya rasa percutian yang menarik. Kenapa kita tak pergi situ? Kita boleh bawa keluarga bersama untuk menikmati keindahan alam iaitu kolam air panas. Di samping itu, kita boleh merehatkan diri kita, manjakan diri kita. Okey, siapa-siapa yang berminat untuk join Kak Ila? Jom! Mana? Jom. Pucuk miding banyak oh. Rekod je pucuk miding. Baik, macam ke pokok ni ke? pokok petai. Bukan. Ui, bahaya ni belah tu. Kepuk. Benih elok air. Tu lah. Okay, macam mana? Cuma sekarang ni kita perlu cari makan kerana anak-anak dah rasa macam kebulu rendah. Okay. Okey. Okay, Kak Ella. Kata-kata? Anda? Tiada. Anda berkata-kata? Tiada. Dia seribu bahasa.